Jom kami share tutorial penuh cara tukar nama kenderaan. Sim dulu siap-siap. First kali, book appointment dekat GCheck Puspakom. Pilih lokasi, tarikh dan masa yang sesuai. Bayar fee pemeriksaan dan charge pemprosesan sistem. Settle book slot. Next, sediakan dokumen geran asal, kad pengenalan asal pemilik kenderaan atau wakil, dokumen sokongan lain jika perlu dan pastikan kereta dalam keadaan standard dan tanggalkan tinted kalau spek lebih daripada standard JPJ. Datang cawangan Puspakom awal 20 minit. Staf akan sahkan nombor enjin, nombor chassis, ukur VLT cermin dan pastikan tak ada elemen potong sambung. Settle ujian tadi, anda akan dapat laporan MV15. Untuk tukar nama, boleh buat dua cara. Yang pertama, pemilik lama dan baru boleh pergi ke kaunter JPJ untuk sahkan cap jari, serahkan dokumen dan laporan tadi. Atau yang kedua, buat dekat portal MySikap. Pemilik asal kena mohon pertukaran milik secara online. Lepas tu, pembeli kena sahkan persetujuan terima hak milik dalam tempoh 7 hari guna akaun masing-masing. Bayar fee JPJ dan settle. Ini senarai kos yang anda kena bayar dekat Puspakom. Pos untuk tengok lama sikit. Yang ni pula kos dekat JPJ. Ingat tau, anda kena settle tukar nama dalam tempoh 60 hari daripada tarikh laporan MV15 dikeluarkan. Di Central Day Explain, jangan lupa follow.